Aku pun tak pernah buat burger gila gini kawan. Tapi customer cabar aku untuk buat burger ni. Ini bukan burger biasa ni. Ini orang panggil ultimatum. Okey, hari ni aku nak buat burger orang custom benar, burger ultimatum. Aku dah tahu kau, cumanya lepas aku tengok TikTok, kita cuba lah. Dia 3 tikar. Bawah letak hormat, tengah letak hormat, atas letak hormat kau. Cumanya tengah ni dibalut pula dengan daging, kisar. Lepas tu dia salut dengan breadcrumb, digoreng. Burger ni kita letak dalam tanpa sayur. Lagi. Okay, lepas bentuk gini kita salut dengan telur. Maaf kawan, tak ada bekas nak buat. Jadinya gini je lah. Jangan risau, aku basuh 2 tangan ni. Lepas telur, kita salut dengan breadcrumb pula. Ni kita goreng Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kawan, inilah rupa dia kawan. Letak sini dulu. Kita nak plating ni burger beef homemade dulu bawah sekali. Kita letak cheese keping. Inilah yang kita goreng tadi ni. Kita letak sos dulu. Letak cheese lagi. Sos lagi. Okay, last kali letak burger. Last but not least, cocok dia. Tahu apa je kawan. Aku pun tak pernah buat burger gila gini kawan. Tapi customer cabar aku untuk buat burger ni. Ini bukan burger biasa ni. Ini orang panggil ultimatum. Kita letak dalam bekas set penuh sebekas set kawan. Setmu rasa kalau masuk dalam menu ni ada sambutan kau. Acik kau main sikit.